Pelabuhan Shahid Reji ni terletak dekat Bandar Abbas, selatan Iran. Pelabuhan ni dah menjadi hub perdagangan utama Iran, di mana pelabuhan ni dah menguruskan 85% ke 90% perdagangan kontena negara dan lebih separuh daripada keseluruhan perdagangan luar Iran. Walaupun pelabuhan ni busy, pelabuhan ni ada sejarah keselamatan yang sangat lemah. Pakar keselamatan Marin dah klasifikasikan keselamatan pelabuhan ni di tahap membimbangkan. Nak dijadikan cerita, pada 26 April 2025, berlakunya satu letupan dan kebakaran besar dekat pelabuhan ni. Berdasarkan laporan Chemistry World, 70 orang telah terkorban dan lebih dari 1,000 orang cedera. Letupan tu dah menyebabkan gegaran kuat yang kita boleh rasa sejauh 50 km dari lokasi letupan. Berdasarkan kenyataan Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni, kejadian ni berpunca dari kelemahan keselamatan, ketidakpatuhan prosedur dan kecuaian manusia. Pihak kastam Iran pula mendedahkan kargo yang meletup tu tak didaftarkan atau tak diisytiharkan secara rasmi, yang menimbulkan persoalan tentang keterusan undang-undang dekat pelabuhan Shahid Reji. Laporan daripada Agensi Perisikan Maritim dan media antarabangsa pula mengatakan letupan ni mungkin berpunca dari natrium perchlorate, sejenis bahan yang digunakan dalam bahan api roket dan peluru berpandu balistik. Dekat media sosial pula tersebarnya kabau angin yang mengatakan bahan letupan tu adalah bahan api untuk roket yang diimport dari China dan disimpan oleh tentera Iran secara rahsia. Kerosakan pelabuhan ni dah menambahkan lagi tekanan terhadap ekonomi Iran yang tengah bergelut dengan krisis inflasi yang melebihi 30% dan kejatuhan nilai mata wang ke paras paling rendah dalam sejarah. Kejadian ni juga dah bagi impak besar pada sektor import ekspor Iran, yang mana sektor ni dah memang terjejas disebabkan sekatan ekonomi antarabangsa. Bila jadi hal macam ni, bertambah-tambah masalah kerajaan Iran.